Okey, mari kita review mascara sambil remove. Okey, Kak review mascara sambil remove. Okey. Ni kita punya mascara. Dia sejenis yang nampak tak? Kak Im punya bulu mata memang pendek, tapi Kak Im suka mascara Okayo ni, nampak tak? Dia bagi Kak Im punya bulu mata tu nampak panjang and tebal. Nampak tak? And paling Kak Im suka dia nampak cantik, nampak natural, nampak tak? Dia tak berketul yang dia. Tuh. Kalau hampa suka tebal lagi, suka panjang lagi, letak extra lagi. Ikut macam mana hampa nak. Ikut macam mana yang hampa suka. Nampak tak? Saya Kak Im. Nampak? Tu dia. Panjangnya. Okey, mari kita tengok bawah nak. Kak Im pakai atas bawah tak? Kak Im memang jenis tak ada bulu mata. Kalau orang lain, kalau jenis yang ada bulu mata tu lagi cantik lah. Dia, Kak Im suka, nampak tak? Dia nampak natural. Dia bagi panjang, tapi finishing untuk bulu mata kita tu nampak cantik tau. Selai-selai. Kak Im jenis tak ada bulu mata yang. Kak Im bukan jenis ada bulu mata. Nampak tak Kak Im ada bulu mata bawah? Sangat-sangat orang kata apa? Nipis. Ni kita punya mascara yang. Kalau hampa suka panjang lagi, letak extra lagi. Double atas dia. Nampak tak? Gitu. Okey. Tunggu sampai kering yang. Kak Im nak tunjuk macam mana nak remove dia. Kita nak tunjuk apa nak? Mascara. Mascara Okayo ni bila dah kering, nampak tak? Dia dah kering elok macam tu. Nampak tak? Kita punya mascara. Cantik, subhanallah. Tak tahu nak habaq lagu mana ya. Okey. Contoh Kak Im, kami jenis cepat berpeluh. Pakai mascara Okayo nanti dia hitam-hitam tak? Akan tengok. Ni Kak Im spray nak. Kak Im spray dengan air biasa je. Bila hampa nak remove mascara. Nak remove mascara. Nampak tak? Kak Im spray dengan air. Ada tak dia keluar putih-putih pada hitam-hitam dekat bawah mata kita? Tak ada kan? Kalau contoh apa berpeluh? Kak Im kami berpeluh, Kak Im. Kami masih nak berpeluh. Selalu pakai mascara kan mesti hitam habis bawah mata tu. Mesti hitam bawah mata tu. Nampak tak? Dia waterproof yang. Dia waterproof. Kak Im spray lagi. Kak Im spray lagi hampa. Kak Im spray lagi, nampak tak? Dia punya lencun macam mana tu? Nampak tak dia punya lencun tu macam mana? Tunggu set. So bila apa nak remove dia, pastikan bila apa letak air, tunggu sat je. Tunggu sat bagi dia kembang sikit. Okey, tunggu sat bagi dia kembang sedikit. Lepas tu barulah hampa ambil. Nampak tak? Baru ambil, tarik macam tu je. Dia akan senang tanggal. Senang kan? Senang kan yang? Nak solat, no problem. Pak. Terus keluar. Tapi bila Kak Im spray, kalau Kak Im tak tarik, dia tak keluar. Mascara Okayo, sebab tu kita kata mascara Okayo ni waterproof. Kalau contoh apa, berpeluh pun tak hitam mata pun. Nampak tak? Gitu. Best sampah. Mascara ni memang best. So tak perlu kita nak kena ada remover. Just pakai air je. Pakai air je yang. So kita nak solat senang. Kak Im kalau benda macam ni memang senang lah. Siapa ni? Nampak tak? Inilah Okayo punya mascara. RM19. Ya Allah, finishing dia macam mana? Kalau hampa jenis kulit bulu-bulu pendek kan, grab dah. Cantik. Terus panjang. Yang panjang tu tak ada masalah lah. Bertambah-tambah cantik lah. Yang pendek pun dah cantik, tambahlah yang panjang. Ni lah mascara dia yang. Terus bersih. Tak ada dah. Tinggal apa-apa. Nampak tak? Tu. Memang bersih.